Empat Ustaz lah masuk stick ini. Ustaz Solikut, Solihin Nasibuan, Ustaz Opat, nah terakhir Ustaz Topik. Makai kan. Cap! Wah, nak berasa kerja. Oh, lado do tarik aja. Hujan ni tandanya aku nak dapat iwak. Mancing tu modal. Jadi iwak tu galak nangkapnya. Mengkocak itu. Mana galak iwak nangkapnya? 3 pancing aku. Ya, 1, 2, 3 melat 3 ikut main ni. Balik biasanya aku 3 kilo, 4 kilo. Iwak kecil je ini aku tak biasa main iwak je itu. Tanggung. Geli be tenggorokan. Gatal. Sosak ni. Tak. Ya meniwak-iwak kecil itu dapat kadang ni. Nah, lepas lagi. Cuman kau pindah dulu kita tempat. Kau sini. Aku tetap pancing aku di situ ya. Nah, kalau aku dah duduk sini, bagian aku iwaknya. Ya tak? Nah, minta ganti umpan deh kali kan. Kau tu makanya dapat kecil, tu umpan kau tu salah. Mestinya kau pakai umpan jak aku. Jadi kalau mancing tu jangan tanggung. Pilih jangkrik yang besar. Jadi kau tahu. Nah, kadang nah, uji iwak kau meliut. Aku lagi ganti umpan ini, kata istilah lagi iwak nak nolak. Kau ni dapat terus iwak. Nah aku 3 nah pancing, belum dapat. Kau ni kan persugihan nak berdosa. Kau tak boleh. Ustaz Topik lah ngomong kenyo, tak boleh kita persugihan. Pakai pelet, pakai apa itu sirik namanya. Kau sekarang nih tergantung amal. Amal kau bagus, iwaknya dapat banyak juga. Rezeki itu tak kemana. Ya sudah, paham aku. Jadi aku titip pancing aku nak berangkat dulu ya. Mana? Aku nak jemput Amal di rumah. Agak kurang budaya.